Okey, dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang terbaru and mudah untuk korang guna. Tapi sebelum tu kita nak tunjuk dulu bukti pembayaran pada minggu lepas ataupun bulan lepas. Bukti pembayaran yang pertama, saya ada claim RM5.08 dari aplikasi Magic Car. Yang ini saya claim menggunakan coin, bukan duit hijau. Kalau duit hijau kena invite orang. Lepas tu saya claim RM66.81 dalam aplikasi Cooledi. Yang ini pun sama juga, saya claim menggunakan coin, bukan duit hijau. Dari awal saya main saya tak pernah lagi claim menggunakan coin. Ini kali pertama saya claim RM66. Kemudian dekat dalam aplikasi Puzzle Farm kita claim RM4 dengan RM20. Lepas tu aplikasi Fun TV kita ada share dekat korang 2 hari lepas punya video, saya claim RM100. Yang ini pun sama juga, saya kumpul 3 bulan baru dapat claim. Kemudian aplikasi RP Reward RM10, aplikasi Shortbot kita claim RM40, dan aplikasi CoinJam kita claim RM4. So ke semua aplikasi ni dia ada yang mudah, ada yang susah. Aplikasi yang mudah sebagai contoh macam aplikasi RP Reward, aplikasi CoinJam, aplikasi Puzzle Farm. Itu aplikasi yang korang boleh claim tanpa invite orang. Kalau aplikasi Magic Car, aplikasi Cooledi dengan aplikasi Shortbox ni, korang nak withdraw dia ada dua pilihan. Sama ada korang nak withdraw invite orang ataupun korang nak withdraw tanpa invite orang. Okey, dalam video kita kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang terbaru. And ini adalah aplikasi yang sesuai untuk korang yang baru nak belajar buat duit. Sebab korang boleh claim RM2 dengan RM4 setiap hari. Dia tak ada task tambahan yang korang kena buat. Kalau korang nak claim RM20 dengan RM40 ke atas, yang itu dia ada task. So saya punya saranan, kalau korang nak main, korang claim RM2 dengan RM4. Itu saja. Jangan bazir masa korang untuk claim yang RM20. Contoh dia macam ni lah. Katalah kalau korang punya balance ada RM20. And bila korang nak withdraw, dia ada task tambahan yang korang kena buat. Jadi kat situ dah bazir masa korang. Sebaiknya korang claim yang RM2 dengan RM4. Dia tak ada task. So boleh claim terus guys. So guys, kalau korang yang nak try guna apps ni, boleh tekan link dekat bawah video. Nanti lepas korang dah register, korang boleh terus guna aplikasi ni. Tak perlu isikan kod refer. Dekat dalam aplikasi ni, untuk korang claim korang punya duit, korang mesti kena ada coin. Untuk RM2 dengan RM4, dia punya daily limit sehari sekali korang boleh claim. So jadi macam saya bagi tahu tadi, kalau korang punya balance ada RM20, korang jangan claim RM20. Korang claim yang RM2 ataupun RM4. Sebab kalau korang claim RM20, dia ada task. Jadi korang lama kena tunggu, nak kena settlekan task baru boleh withdraw kan. So sebaiknya korang claim yang RM4 dengan RM2. Okey, sebelum korang boleh withdraw korang punya duit guys, korang mesti kena kumpulkan dulu dia punya coin. Nak dapatkan coin, cara yang pertama, korang boleh klik dekat sini. Korang boleh main game setiap hari. And kalau korang tengok dekat peti sebelah kanan atas ni, dia ada peti hadiah kan. So dekat sini nanti korang boleh claim korang punya coin. Cara nak main dia punya game, korang kena lompatkan chest ni pergi ke sebelah gitu. Macam tu guys. So setiap kali korang main game, nanti kalau dia ada keluar macam ni, maksudnya korang boleh claim korang punya coin. Cumanya kena tengok iklan lah untuk claim. Kalau korang klik bawah ni, korang tak dapat coin. Untuk cara yang kedua, kalau korang nak tambahkan lagi coin, korang boleh klik dekat sini. So untuk daily task setiap hari yang korang kena buat, yang pertama, korang kena tonton 2 video iklan. Nanti bila korang dah klik dekat sini, korang kena tengok iklan 2 kali. Lepas tu boleh claim korang punya coin. Kemudian korang gunakan aplikasi ni. Lepas tu korang selesaikan 2 permainan mini. Nanti korang klik je dekat sini guys. Kemudian korang kena dapatkan 300 point. Korang boleh claim juga korang punya coin. And yang bawah ni korang kena main dekat dalam aplikasi CoinJam selama 30 minit ataupun setengah jam. So daily task ni korang kena buat setiap hari untuk naikkan korang punya level dan juga dapatkan coin. Dan yang terakhir, untuk korang dapatkan coin, korang boleh invite kawan. So satu orang kawan yang kita invite, kita boleh dapat 100 RM1. Tapi orang yang kita invite tu kena main game. Dia kena download aplikasi ni pakai kita punya link. Lepas tu dia kena main game. So bila korang dah kumpul coin korang dah banyak apa semua kan, korang kena tukarkan pula korang punya coin kepada duit hijau. Cara nak tukar dia, korang klik dekat atas ni. So geng, minimum coin yang korang kena kumpul untuk korang buat penukaran mesti kena kumpul 200 coin. Kalau 200 coin, korang boleh claim dengan RM3. Lepas tu kalau korang nak claim RM31.50, korang kena ada 2,000 coin. Kalau 20,000 coin, korang akan dapat RM323. Kalau 70,000 coin, korang akan dapat RM1,180. Kita punya balance ada 3,000 coin, jadi kita boleh claim RM31. So kalau korang nak tukar, korang klik dekat bawah ni. Nanti dia tukar sendiri korang punya coin kepada duit hijau. Lepas tu korang klik dekat sini and korang pilih yang RM2 ataupun RM4. Korang claim je setiap hari guys. Okey, lepas dah habis, nanti esok pula kalau korang punya balance masih lagi ada, korang claim lagi. Dan waktu pembayaran dekat dalam aplikasi ni lebih kurang dalam lebih kurang dalam tempoh 24 ke 48 jam. Itu paling cepat. Selalunya kurang daripada 48 jam. Kalau korang claim hari ni, esok mungkin korang dapat dah korang punya duit. And kalau dapat korang punya duit tu nanti, korang boleh SS hantar feedback dekat saya, bagi tahu yang korang dapat claim.
So jadi saya rasa itu je lah kot untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Kalau korang nak try aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya. And kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah. Assalamualaikum. Semoga berhasil.